Assalamualaikum. Pada pagi yang ceria ini, Kolej Tingkatan 6 Gombak mengadakan Hari Fun Run di Taman Metropolitan Kepong. Mereka berkumpul di pada Taman Metropolitan Kepong dengan kasih masa bersih dengan semangat yang tinggi. Larian belum bermula, tapi kamera dah on. Mari kita lihat apa yang akan terjadi apabila horn berbunyi. Let's go. Hari ini kita bersama pengarah Kolej Tingkatan 6 Gombak Ketegur iaitu Dr. Jadis Singh, anak lelaki Aftar Singh. Pada pendapat Doktor, bagaimanakah sambutan ibu bapa dan pelajar pada program Fun Run hari ini? Okey, pada pendapat saya seperti yang dapat anda lihat, I think kita dapat sambutan yang sangat baik, sangat luar biasa. Full support daripada ibu bapa dan juga murid-murid dan juga guru. Warga Kolej Tingkatan 6 Gombak telah memberikan support yang 100%. Itulah memang sebahagian daripada aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia yang inginkan segenap masyarakat memberikan sokongan kepada anak-anak murid kita. Jadi pelajar kita mendapat full support dan saya merasa sangat bangga dengan program ini. Terima kasih Doktor kerana meluangkan masa interview bersama kami TVPSS. Assalamualaikum. Hari ini kita bersama PK Koko iaitu Puan Raisa. Mari kita tanyakan sedikit sebanyak tentang Fun Run pada hari ini. Puan Raisa, bagaimanakah penyediaan pihak sekolah untuk mengadakan Fun Run di Taman Metropolitan Kepong ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, untuk perjalanan kita persediaan untuk Hari Fun Run ni, kita bermula daripada awal iaitu penyediaan kertas kerja dan juga penempahan untuk tempat ni. Okey, lepas tu kita akan buat kerjasama di antara kalangan guru, di kalangan semua pensyarah dengan kerjasama semula melibatkan PIBG dan juga jawatankuasa yang lain untuk memastikan perjalanan ni berjalan dengan lancar. Alhamdulillah hari ni kita nampak semua usaha kita berjalan lancar lah, program berjalan dengan lancar dan juga teratur lah semuanya. Terima kasih. Sekarang kita bersama pemenang kategori 6 atas untuk Fun Run pada hari ini. Di sebelah kanan saya ialah Dania Fakira daripada SK6 Rumah Biru. Di sebelah kiri saya. Saya Raif Izzuddin bin Rosman dari kelas 6 SK4 dari Rumah Hijau. Okey, mari kita bertanyakan sedikit sebanyak soalan kepada mereka sebab diorang jadi juara hari ini. Okey, apakah cabaran semasa anda berlari hari ini? Jadi cabaran utama saya ialah mentaliti diri sendiri. Saya dah rasa penat dan saya punya mentally dah fikir untuk stop lari, tapi saya lawan dan saya rasa saya boleh pergi jauh lagi untuk lari sampai habis. So kalau tanya pasal cabaran, saya rasa tentang mentaliti diri sendirilah. Itu je. Terima kasih. Mari kita tanya Fakira pula, apakah perasaan anda menjadi juara hari ini? Saya tak expect, sebenarnya memang saya praktis, tapi saya expect top 10 je. So memang tak sangka lah tu je. Terima kasih. Semoga jumpa lagi. Bye-bye. Hari ini kita bersama pemenang kategori 6 bawah. Kita mula daripada sebelah kanan saya. Siapakah nama awak? Nama saya Siti Nuralia Adriana dari kelas 6 di SK11 dari rumah Red Outer. Di sebelah kiri saya bersama Vishnu adalah lelaki Jaibalan dari 6 BSK4 dan rumah Red Outer Merah. Okey, mari kita bertanya sedikit sebanyak soalan tentang persiapan mereka. Okey, bagaimanakah persiapan awak untuk Hari Fun Run ni? Persiapan saya sebenarnya agak simple. Saya sebenarnya telah injet selama setahun setengah. Sebelum waktu orientasi, saya dengar tarikh pengumuman Fun Run, saya mula dengan strengthening kekuatan otot. Lepas tu sebelum 2 hari Fun Run baru saya mula lari. Dapatlah nombor 1. Okey, tahniah. Okey, mari kita bertanya di sebelah kanan saya ni pula. Okey, adakah awak menjangkakan kemenangan Hari Fun Run ni? Sebenarnya saya tak menjangkakan pun untuk dapat johan sebab setahu saya kat sini banyak saingan dari lagi dari kelas sains sukan ke. So alhamdulillah rezeki saya dapat nombor johan lah. Comeback. Okay, tahniah kepada mereka berdua. Semoga tahun depan kita ada juara lagi seperti mereka. Bye-bye.
kategori memang penat tapi memuaskan. Bukan saja menyihatkan tubuh badan, malah dapat mengeratkan warga sesama kategori. Hopefully lepas ni boleh buat lagi. Tapi jangan naik bukit sangat. Bye-bye.